Alhamdulillah pejabat Parlimen Tambun bersama dengan Ketua Kampung dan juga pejabat daerah telah sama-sama dapat menjayakan program bantuan kepada penduduk yang telah ditimpa bencana pada hari Sabtu yang lalu. Untuk makluman semua, kos bantuan yang kita telah berikan pada hari ini adalah berjumlah RM45,000 dan melibatkan 85 buah keluarga. Dan insya-Allah kita juga akan membuat pembaikan terhadap rumah-rumah yang telah mengalami kerosakan yang teruk. Maklumat yang kita dapat ada sebanyak 12 rumah dan insya-Allah ianya akan diselesaikan secepat mungkin. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan takziah lah daripada ahli parlimen, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepada mangsa-mangsa yang terlibat, dan ucapan ribuan terima kasih pada pejabat daerah, penghulu, ketua-ketua kampung yang telah bertukar lumas selama 2 hari untuk menyelesaikan musibah yang telah berlaku pada hari Sabtu yang lepas. Ketua kampung ni memang memainkan peranan yang amat penting lah bagi kami di Pusat Khidmat, yang mana mereka ni merupakan duta-duta kecil kami di kawasan, di kampung-kampung, yang mana kalau selalunya sekejap je kita ada satu grup WhatsApp berkenaan isu-isu yang berlaku di Manjui, dan selalunya kita akan dapatkan maklumat tu daripada ketua kampung lah. Dan saya difahamkan mereka telah bertugas lumus beberapa hari lah untuk mengenal pasti yang mana betul-betul mangsa yang perlu dibantu dengan segera. Ingin mengucapkan terima kasih lah kepada PM kita kerana dengan serta-merta dapat membantu masalah ribut pada hari Sabtu itu. Maknanya tindakan cepat lah, maknanya sebelum yang tu. Jadi bagi saya rasanya bersyukur lah, merasa lega lah di hati rasanya. Jadi saya ucapkanlah pada rakan-rakan yang mana yang rumah terkena tu, marilah buat laporan lah. Maknanya kita terserah pada Tuhan lah, sama ada dapat tak dapat lah. Jadi bantuan yang PM bagi tu bolehlah membantu kita sikit, meringankan. Tindakan cepat ni memang diarah-arah, memang ni disuka-suka. Sebab kita bila berlaku macam ni kita tunggu ke mana kita arah nak pergi. Jadi kalau dah tindakan ketua kampung mari dengan jawatan kuasa mari, jadi kita rasa lega lah sikit. Jadi lepas tu tiba-tiba hari ni diberitahu suruh datang. Dapat semangat lah sikit, maknanya tak ada masalah lagi lah. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kampung saya lah. Maknanya bila berlaku dalam hujan pun saya telefon dia beri terus. Sebab saya jalan pemimpin yang maju. Jadi bila saya tak tipu juga, dia datang, dia tengok okey, dia juga dia suruh saya buat sikit-sikit ni, okey saya datang lambat. Itu saja. Di sini saya ingin merakamkan terima kasih lah kepada pihak parlimen, pihak pejabat penghulu di atas bantuan awal yang telah diserahkan pada hari ini, pada petang ini, alhamdulillah. Jadi untuk makluman semua, ribut ini telah menyebabkan 85 rumah kerosakan yang berbagai-bagai, ada yang teruk, ada yang kurang teruk, pokok-pokok dan sebagainya lah. Jadi kita mengharapkan bantuan daripada kerajaan juga untuk bagi rumah-rumah yang teruk tu untuk dibina dibaiki semula, insya-Allah. Dan saya dipahamkan oleh saudara Amir, Pegawai Khas Parlimen Tambun, akan membantu perkara ini dan juga dengan bantuan kerajaan negeri. InsyaAllah saya mengharapkan perkara ini dapat disegerakan kerana kita risau dan cuaca sekarang ni yang tidak menentu, dan pada hari ini pun hujan lebat lagi. Jadi harap-harap dapat disegerakan lah. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, bantuan yang sangat laju, belum isu borang dah bagi dulu bantuan. Jadi perkara ini patutlah diteruskan, dan kami ketua-ketua kampung amat hargai sokongan dan bantuan daripada pejabat parlimen, kerana inilah orang kata prihatin kepada masyarakat itu sangat penting. Daripada malam pertama lagi ke hari kejadian sampai ke hari ini, kita masih lagi membantu menguruskan orang-orang bencana ni, insya-Allah. Terima kasih.